Masuk Zam situ. Yap. Boleh agak dekat. Gi lawan bos baru guys. Memang Mereka bos. yelah memang macam bos. Tapi Loot dulu ruang luas tu. Tapi biasa luar sini ada cutscene kan. Ada cutscene kan. Allah. Pokok tu. Jangan buat aku macam ni. Mana bosnya? Kenapa? Jangan cakap nyomong kecil-kecil dia. Jangan buat aku macam ni. Ya Allah. Haha. Ya Allah, ini ke? Aku yang datang daripada atas. Janganlah kacau. Oh, pecah. Telur dia pecah. Kau tak boleh sunat. Macam mana aku nak bunuh dia? Tapi benda tu. Kenapa ada tangan tu? Ya Allah. Ya Allah. Betul-betul nangislah geng. App jadi ni aku pergi toilet tadi. Pecah. Runtuh. 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 Ya Allah. Ya Allah. Kasihan. Zam tertelur player. Tolong! Telur Zam telur. Mana telur? Mana telur lagi? Belakang tu. Telur kat belakang. Tangan tu pun telur dah. Telur kat belakang. Telur kat belakang. Lagi satu. Lagi satu. Mana telur lagi satu? Lagi satu. Telur. Boleh lagi Zam. Elden Ring Nightrine macam mana ni Zam? X malu ngadu jan awek. Naak sekali tak? Tak strong du ngadu. Last hit vs last hit. Tapi baik kali mong tak masuk ke Zam tadi. Need more S2 flask. Fury Equiper je tak nak tengok kau tak strong du. Zam guna Ember Ducate inventory tambah nyawa. Atron King gula-gula Yumi. Fury Equiper tak pandang kau Zam. Ashes Flask ada 3 jahat. Tanda penyelingan bahagian hahaha.